Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam pendidikan bermutu, insan terdidik negara sejahtera. Salam PPD Petaling Utama, memacu aspirasi pendidikan berkualiti. Bersiaran kembali dalam Hello Vodcast yang dibawakan khas di saluran YouTube Wasilah Minda. Okey, kita beralih ke segmen seterusnya yang akan memberikan tumpuan kepada suara yang paling penting dalam sistem pendidikan, iaitu guru-guru di dalam bilik darjah. Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035 bukan sekadar satu dokumen dasar, tetapi merupakan satu kerangka transformasi yang hanya akan berjaya sekiranya dapat diterjemahkan secara berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran. Dalam konteks ini, guru bukan sahaja pelaksana tetapi juga pencetus perubahan yang akan membentuk pengalaman pembelajaran murid pada setiap hari. Lebih menarik, panel kita juga berperanan sebagai edufluencer ataupun pempengaruh pendidikan yang memperluas peranan guru melangkaui bilik darjah ke ruang digital dan komuniti. Maka hari ini kita bawakan khas panel-panel yang sangat hebat yang merupakan barisan edufluencer yang akan saya kenalkan sebentar lagi. Sebelum tu saya nak bagi tahu dulu apa itu maksudnya edufluencer. Edufluencer ini dia membawa satu tanggungjawab yang mana yang utamanya dia adalah suri teladan ataupun role model kepada rakan-rakan guru yang lain. Itu tugas mereka. Dan yang kedua, dia adalah penyampai maklumat kepada semua pemegang taruh di dalam sektor pendidikan negara ini. Dan sebenarnya edufluencer ini dilantik secara terus dari pihak KPM itu sendiri. Jadi sebelum kita melangkaui dengan lebih jauh, saya ingin memperkenalkan barisan-barisan panel yang akan menjawab soalan-soalan yang akan diutarakan sebentar lagi. Jadi di sebelah kiri saya, di hujung sana kita ada Cikgu Nurul Nadia. Cikgu Nurul Nadia binti Abdul Latif yang kita import, kita datangkan khas dari SMK Seksyen 4 Kota Damansara. Cikgu. Ya. Terima kasih. Seterusnya di tengah kita ada Cikgu Vinutan S. Ramayah yang kita datangkan khas dari SMK Bandar Utama Damansara 2. Cikgu. Okey. Dan di sebelah saya yang cantik molek iaitu Cikgu Liu Li San, ya, dari SJKC Yuk Chai. Okey. Jadi barisan-barisan panel kita pada hari ini akan menjawab beberapa persoalan penting berkaitan dengan RPM dari sudut pandang seorang guru. Baik. Tuntasnya, soalan pertama saya akan tujukan khas kepada Cikgu Nadia kita. Cikgu Nadia, soalannya saya nak utarakan kepada cikgu, sebagai guru yang berada di barisan hadapan pendidikan, bagaimanakah cikgu mentafsir hala tuju Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035 khususnya dalam usaha membangunkan potensi murid secara menyeluruh? Okey cikgu, silakan. Baiklah, terima kasih kepada Cikgu Zaifi atas soalan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebagai guru yang berada di barisan hadapan pendidikan, iaitu kami bertiga ini adalah guru edufluencer, guru suri teladan. Pemahaman dan hala tuju RPM itu sendiri dalam konteks guru, saya boleh katakan di sini adalah Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035 adalah kesinambungan ataupun memperkukuhkan PPPM, Plan Pembangunan Pendidikan 2013-2025. Ia bukannya satu rancangan yang baharu, tapi kita memperkukuhkan PPPM yang telah kita jalankan pada 2013-2025. Ianya RPM ini adalah respon kepada perubahan dunia, di mana dunia mengalami perubahan dalam aspek teknologi. Sekarang kita dah ada AI dan sebagainya. Jadi RPM ini adalah memberikan respon
merespon kepada perubahan dunia tersebut dalam kita mendepani dunia pendidikan di peringkat antarabangsa, globalisasi, dan juga kita memberi respon kepada dunia pendidikan sewaktu dunia pasca pandemik. Jadi RPM ini memberikan pengukuhan, memberikan satu dasar, menggagaskan satu dasar untuk kita warga guru bagaimana kita ingin melahirkan murid-murid kita. RPM ni juga menekankan pendidikan bukan sahaja akademik, tapi kita menekankan juga pembangunan bakat murid. So pembangunan murid ni, potensi murid ni kita gilap secara menyeluruh. Sistem ataupun RPM ni juga menjadikan murid sebagai tumpuan utama dalam RPM, di mana RPM menggagaskan 5 ciri murid dalam konsep insan sejahtera, iaitu kita ingin melahirkan murid-murid yang beradab, murid-murid yang memiliki adab yang tinggi, akhlak yang tinggi. Kemudian kita ingin melahirkan murid yang berilmu pengetahuan tinggi. Bila beradab, berilmu, murid-murid ini akan ada berkemahiran untuk bersaing di peringkat yang lebih tinggi. Kemudian murid-murid ini perlulah berdaya tahan dan juga berkeyakinan. Jadi sebagai guru dalam bilik darjah, sebagai guru, sebagai ejen perubahan dalam dunia pendidikan ini, kita perlulah menyediakan murid-murid berdasarkan 5 ciri murid ini. Itu sahaja cikgu. Okey, baik. Terima kasih. Jawapan yang sangat bernas, yang mana saya nampak RPM yang baru ini bukan satu program baru, tetapi ia adalah penerus legasi daripada PPM. Betul. Yang sebelum ini, which is yang mana kita dapat tengok roh falsafah pendidikan kebangsaan itu diteruskan. Yang mana kita mengambil semangat daripada itu dan kita teruskan dengan RPM yang baru ini. Baik. Seterusnya, Cikgu Vinos, satu soalan yang saya nak tanya kepada cikgu dalam konteks PDPC, apakah penyesuaian atau pendekatan yang cikgu laksanakan bagi memastikan pengajaran lebih bermakna yang selari dengan aspirasi RPM ini, cikgu? Terima kasih moderator Encik Huzaify. Baik, sebagai pendidik, saya telah menjalankan beberapa aktiviti ataupun kaedah yang di mana fokus utama saya adalah menjadikan murid ni merupakan pemain utama, key player dalam kelas, pembelajar aktif dalam kelas. Jadi untuk melaksanakan objektif ni, saya telah pun menjalankan beberapa kaedah, antaranya adalah aktiviti yang lebih berpusatkan murid, okey, ataupun berkumpulan, di mana murid ni mereka merupakan pemain utama dalam bilik darjah, di mana mereka akan menggantikan guru dan mereka akan bekerjasama dengan rakan-rakan lain untuk menjayakan sesuatu aktiviti. Umpamanya murid ini akan didedahkan kepada aktiviti-aktiviti yang menarik seperti projek pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran berasaskan permainan, dan saya juga biasanya pernah jalankan beberapa aktiviti seperti flip classroom, di mana murid ni saya dedahkan mereka kepada pengajaran kaedah. Murid akan belajar realiti sebenar, bukan saja di dalam bilik darjah, tetapi mereka akan belajar apakah erti kehidupan sebenar di luar bilik darjah. Ini dalam zaman serba moden ni, terutama sekali dalam penggunaan AI, kecerdasan buatan, flip classroom sangat memainkan peranan penting, di mana murid akan membuat kajian mereka sendiri. Dan ini akan menjadikan murid sebagai pembelajar aktif dalam bilik darjah saya. Jadi di samping itu, murid pun akan menjadi pemimpin dalam kelas, di mana murid akan menjadi contoh kepada rakan-rakan yang lain. Umpamanya ketua kumpulan. Ketua kumpulan ini akan menjadi contoh kepada rakan-rakan lain dalam mengajar sesama mereka, di mana konsep pembelajaran kooperatif dan kolaboratif dapat dibuat, seperti mana dalam pembelajaran PAK 21. Itulah cara-cara yang saya telah jalankan selama ini. Okey, Cikgu Vinos, saya nampak itu perkongsian yang sangat menarik. Dan boleh tak saya nak tanya Cikgu Vinos, apa contoh
flip classroom yang cikgu buat di dalam kelas cikgu, boleh tak ceritakan dengan lebih lanjut supaya penonton faham pelaksanaan flip classroom tu macam mana sebenarnya? Okey, flip classroom ni sebagai contohnya, saya akan membagikan murid-murid ini kepada beberapa kumpulan dan saya akan assignkan mereka lah, berikan mereka tajuk topik-topik semasa kepada anak-anak murid ni supaya mereka balik ke rumah dan mencari bahan-bahan ni. Macam beberapa tahun yang lepas sebelum wujudnya AI, mereka mendapatkan maklumat ini di bilik, di pusat sumber, majalah dan sebagainya, dan Google search dan sebagainya. Tapi sekarang kecerdasan buatan ni telah banyak membantu anak murid untuk mendapatkan bahan-bahan, dan seterusnya mereka bawa balik ke bilik darjah dan mereka kaitkan tajuk yang diberikan oleh guru ni dalam bilik darjah. Apa yang mereka belajar dalam contohnya subjek bahasa Inggeris saya inilah, mereka buat kaitkan dengan alam sebenar. Kata ia macam pembelajaran kontekstual lah, contextual learning, membawa murid mempelajari alam yang betul. Okey, baik, jelas di situ. Jadi mungkin saya rasa cikgu-cikgu boleh setuju yang ilmu yang mana murid itu berusaha untuk cari sendiri, murid itu akan lebih kuasai, betul? Dia lebih, Dan kita panggil dia lebih menghargai. ya, lebih menghargai, dia lebih faham, sebab dia bila nak dapatkan sesuatu ilmu itu, kalau tradisional dulu cikgu-cikgu chalk and talk. Jadi ilmu tu hanya macam satu fakta saja. Dia tak merasai ilmu itu apa sebenarnya. Dan kalau kita tengok RPM yang baru ini, dia juga melatih murid itu untuk menguasai secara menyeluruh, tidak menguasai fakta-fakta yang dipelajari, tetapi juga pembangunan dari segi sudut sahsiahnya, dari sudut emosinya bagaimana. Dan hal ini pun selari dengan falsafah pendidikan kita yang mana mahukan pelajar ataupun murid ini berkembang secara seimbang dan menyeluruh. Jadi saya nak tujukan soalan kepada Cikgu San, pembentukan insan sejahtera. RPM ini dia menekankan pembentukan insan yang sejahtera sebagai, kita katakan, matlamat utama lah. Dan dari sudut bilik darjah, bagaimana ke cikgu membentuk keseimbangan antara pencapaian akademik dan juga pembinaan sahsiah murid tersebut? Cikgu. Terima kasih Cikgu Huzaifi. Salam sejahtera. Pada pendapat saya, pembentukan insan sejahtera seperti yang ditekankan dalam RPM 2026 hingga 2035 memerlukan pendekatan yang holistik dan seimbang antara pencapaian akademik dan pembangunan sahsiah murid. Di bilik darjah, kita melihat kedua-dua aspek ini tidak boleh dipisahkan dan sepatutnya digabungkan secara strategik. Dari segi akademik, kita memastikan murid mencapai tahap penguasaan yang kukuh yang selaras dengan sasaran RPM seperti literasi, numerasi dan kompetensi digital. Namun, dalam masa yang sama, elemen nilai seperti kerjasama, integriti dan empati dalam aktiviti PTP juga perlu dipentingkan. Seperti apa yang tadi Cikgu Vinod kata, yang flip classroom, dan saya juga pernah apply project based learning pada anak murid sekarang. Jadi dengan pelbagai jenis PTP boleh membangun sahsiah murid, dan murid juga akan berpeluang untuk memimpin dan bukan sahaja menjawab soalan atau chat and talk begitu. Jadi akan membuat kelas lebih menarik. Jadi kita sebagai guru, kita perlu bagi peluang kepada murid untuk menunjukkan bakat diri sendiri. Jadi betul, saya setuju dengan Cikgu San. Dalam pembelajaran kemudian ni, kita mutakhir ni, kita banyak melihat satu perubahan di mana macam Cikgu Vinod sebut tadi, memberi peluang kepada murid itu untuk mengkaji, untuk meneroka sendiri bidang-bidang ilmu yang akan dipelajari. Dan benda ini bukan sahaja membuatkan murid itu bertambah ilmunya,
tapi dia juga secara tidak langsung kita menambahkan dia disiplin, kita menambahkan dia bagaimana dia berinteraksi dengan dunia sebenar. Jadi setiap perancangan ataupun setiap tindakan kita akan berhadapan dengan satu cabaran. Jadi untuk soalan seterusnya, saya nak tanya Cikgu Nadia, cabaran sepanjang ataupun cabaran yang akan mungkin berlaku lah di dalam pelaksanaan RPM ini, dan bagaimana cabaran-cabaran ini cikgu tanganinya. Silakan. Baiklah, terima kasih Cikgu Huzaifi. Cabaran yang kita hadapi ni, bagi saya, kalau ikutkan kita empat-empat orang cikgu, cabaran kita lebih kurang sama. Kan? Yang pertama, kepelbagaian tahap murid itu sendiri. Bagaimana kita nak tackle, kita nak cater murid kita yang ada level difficulty yang berbeza, tahap pemahaman mereka yang berbeza, kan. Jadi kita akan sentiasa upgrade diri kita dengan teknik-teknik pendekatan PDPC yang telah diberikan, yang telah ditaklimatkan ataupun yang kita baca, seperti pendekatan PDP terbeza, tadi Cikgu Vinod kata blended learning dan sebagainya. Itu cara kita nak menghadapi cabaran kepelbagaian murid dalam kelas. Kemudian yang kedua, keperluan menyesuaikan pendekatan. So kita tahu kan sekarang ni anak-anak murid kita Gen Z dan ke atas. Jadi Gen Z ni mereka lebih suka kepada gadget. Kalau ikutkan takrifan Gen Z itu sendiri, gadget tu dah tak bagi apa-apa kesan kepada mereka, sebab mereka memang dah terbiasa, lahir-lahir je mak bagi iPad dan sebagainya, kan. So kita kena mengadakan ataupun kita kena sentiasa tingkatkan ilmu kita, macam mana cara kita nak menggunakan alat-alat yang sesuai dengan anak-anak murid kita. Kemudian yang ketiga pada saya adalah masa PDPC yang agak terhad. Kita ni serba boleh. Kitalah guru, kitalah orang yang bawa murid ke lawatan, kitalah yang melatih murid jadi atlet yang ke peringkat seterusnya, kan. Jadi masa ni kita boleh tangani dengan bila KPM ni sediakan kita pelantar delima. So kita boleh assign tugasan kita dalam Google Classroom. So murid-murid kita ni boleh akses tugasan daripada situ juga. Jadi kita bolehlah, yang macam Cikgu Vinod kata tadi, saya bersetuju sangat, kita ada flip classroom. So kita guna pakai kepada murid-murid kita. Itu sajalah yang saya nampak antara cabaran dan kekangan kepada kita cikgu-cikgu. Antara satu poin yang saya suka dan bersetuju dengan Cikgu Nadia adalah poin di mana kaedah pembelajaran sudah berbeza dengan kita punya, dan cikgu-cikgu pun kita sebenarnya kita perlu melakukan juga pembelajaran berterusan, di mana kita tidak boleh kalah dengan anak murid kita. Kita kena belajar juga. Betul. Dan sebabnya pembelajaran berterusan untuk cikgu-cikgu ni, kita tidak boleh tertinggal dengan pergerakan modernisasi ataupun digitalisasi yang mana sangat cepat, sangat laju. Kalau kita tertinggal, anak-anak murid kita pula akan terhadapan. Mendahului kita. Mendahului kita. Jadi di mana kita? Susahlah begitu, kan? Okey. Jadi soalan seterusnya kepada Cikgu Vinod, berkaitan juga ni. Sejauh manakah, kan? Kalau kita nampak kita nak buat pembelajaran berterusan ni. Jadi sejauh manakah sokongan daripada pihak PPD ataupun SIC Plus yang kita nampak sebagai membantu cikgu-cikgu ini untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran kita di bilik darjah? Cikgu. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Okey, saya nak bagi tahu di sini dalam podcast ni, saya sendiri merupakan produk daripada apa yang mantan-mantan SIC bantu saya satu ketika dulu. Pada tahun, tak silap saya, pada tahun 2013 dan 2014, apabila saya berjumpa dengan barisan SIC Plus daripada daerah Petaling Utama ni, dan mereka banyak membantu dari pelbagai perkara, pelbagai sudut. Kita tengok mereka membantu kita daripada sudut PDPC, daripada kaedah yang kita gunakan, penambahbaikan dalam cara pengajaran kita, bagaimana kita menarik perhatian anak-anak murid ni dalam bilik darjah supaya anak-anak murid ni tidak terlepas daripada pembelajaran mereka, dan juga banyaklah perkara yang saya telah pelajari daripada mantan-mantan SISC daerah Petaling Utama ni. Kalau saya nak boleh sebut nama mereka, boleh panjang sebut, daripada mantan
SIC Plus Puan Ilwana, Puan Badia, Mr. Alex, Puan Suzy, ramai lagi kalau saya nak sebut yang pernah, Miss Jerry, sebab saya daripada bidang bahasa Inggeris. Jadi bahasa Inggeris ni bagi saya merupakan satu subjek yang penting di negara kita, di mana sebagai pengajar bahasa Inggeris, kalau saya mengajar cara tradisional chalk and talk ni, saya dapati ia akan membawa murid kepada alam mereka sendiri. Mungkin mereka tidak fokus. Jadi untuk mengubah perkara ni, saya mesti melakukan sesuatu yang baru dalam bilik darjah saya, supaya semua ni saya belajar daripada mantan SIC lah, Puan Ilwana, yang banyak mengajar saya. Jadi di situ saya lainnya, dan saya berjaya mengubah teknik pengajaran saya. Jadi kita dapat lihat bagaimana mentor-mentor memberi peranan dan impak yang positif dalam kalangan guru-guru dan kita sendiri khususnya. Dan antara mentor ataupun role model, suri tauladan yang kita boleh rujuk adalah edufluencer yang KPM lantik lah. Dan untuk pengetahuan penonton-penonton, ketiga-tiga barisan panel ini adalah merupakan edufluencer yang dilantik oleh KPM. Jadi satu soalan yang saya nak tanyakan kepada Cikgu San berkaitan dengan dalam era digital, guru memainkan peranan yang sangat dahsyatlah sebagai penyampai ilmu. Jadi bagaimanakah cikgu melihat peranan edufluencer itu sendiri dalam usaha memperkukuhkan ekosistem pendidikan pada hari ini, cikgu? Okay. Sebenarnya edufluencer dilantik sejak 2019. Pada batch pertama, kita mengadakan satu pertandingan, pilih 100 guru dari seluruh Malaysia yang dengan syaratnya ialah hantar amalan PDP yang terbaik. Kemudian ada lagi batch yang kedua lebih fokus kepada yang bidang social media yang ada macam ada impact Followers. Followers, ya betul. Jadi saya rasa yang edufluencer lebih jadi ejen perubahan dalam memperkenalkan pedagogi baharu, kemudian teknologi seperti AI dalam pendidikan serta amalan terbaik dalam pendidikan. Kemudian sejajar dengan teras strategi RPM yang menekankan peningkatan kompetensi pendidik dan inovasi dalam sistem pendidikan. Selain itu, edufluencer juga memperluas akses kepada pendidikan melalui platform seperti media sosial atau platform pembelajaran digital seperti YouTube, TikTok dan banyak lagi. Berkongsi bahan pembelajaran, tips pembelajaran dan juga penerang konsep sejarah kreatif. Kalau kamu ada scroll #edufluencer di Facebook, kamu akan nampak banyak guru akan share mereka punya idea atau yang PDP yang kreatif, menarik. Banyak lagi guru yang kreatif dari seluruh Malaysia. Jadi secara tidak langsung, edufluencer ini merupakan mentor kepada guru-guru, terutamanya guru-guru baharu yang nak belajar macam mana cara nak mengajar. Boleh ke katakan macam tu? Untuk cikgu baru kita katakan mentor ataupun kita lebih kepada sharing lah. Sharing lah. Ya. Sebab saya pun ada jugalah, macam saya pun guru baharu. Macam mana cara nak mendidik, nak mengajar ni, kadang-kadang saya pun macam macam mana lah kalau nak buat kelas yang bising-bising ni, macam mana nak kontrol, macam mana nak kawal. Jadi saya pun ada juga pergi rujuk dekat TikTok. Jadi kalau kita letak hashtag edufluencer tu, KPM tu dia akan ada lah konten-konten. Ya, betul. Oh. Okey, jadi boleh tulis hashtag edufluencer KPM. Jadi kepada cikgu-cikgu baru tulis. Okey, seterusnya saya nak bertanyakan kepada Cikgu Nadia dalam konteks perubahan dunia yang semakin kompleks dan mencabar, bagaimana cikgu melihat peranan guru untuk membentuk pemikiran dan keupayaan murid agar benar-benar bersedia untuk menghadapi masa hadapan? Cikgu.
Terima kasih kepada Cikgu Huzaifi. Dalam konteks pemikiran dan kesediaan murid pada masa hadapan ni, kita melihat kepada pengenalan kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi kita menyediakan murid-murid kita ini dengan persekitaran kebat. Dari segi soalannya, dari segi cara kita mengajarnya, dari segi bahan yang kita sediakan. Bukan saja dalam waktu PDPC, waktu kita melaksanakan KOKO juga pun kita akan menerapkan elemen kebat. Jadi cabaran kita nak menyediakan ataupun kesediaan kita adalah dari segi menyediakan sekeliling kemahiran berfikir aras tinggi itu sendiri. Kemudian kita tahu generasi murid-murid kita ini, Gen Z ni dia kurang kemahiran penyelesaian masalah. Kalau cikgu bagi satu situasi, mungkin mereka ini belum tentu lagi boleh menyelesaikan masalah dalam situasi tersebut. So kesediaan murid ni pada masa hadapan ni kita perlu sediakan dari segi kebat dan juga penyelesaian masalah. Dan kita tahu juga bagaimana keupayaan mereka ini menyesuaikan diri. Kadang-kadang dari segi sosio-emosinya, macam mana kalau mereka ini berada dalam kelas yang bukan murid-murid tu bukan sama level perangai mereka ni. Jadi kita kena juga dalam PDPC kita tu kita terapkan nilai-nilai murni. Bagaimana kita nak mendidik mereka ini berkawan, bagaimana mendidik sahsiah mereka itu sendiri. Kemudian kita juga menyediakan murid-murid kita ni dari segi keyakinan diri. So kita kena setiap hari masuk kelas, selain daripada kita mengajar subjek matter kita tu, kita kena juga terapkan elemen-elemen kecerdasan emosi kepada mereka. Satu lagi saya tertarik dengan Cikgu Huzaifi punya pendapat tadi. Kita guru ni tak boleh kalah dengan murid. Sebagai kesediaan murid pada masa hadapan ni, kita pun kena bersedia juga dari segi teknologinya, dari segi keyakinan diri kita, dari segi kebolehan kita ke hadapan. Macam hari ini USTP sendiri memanggil kita untuk membincangkan, memberi pencerahan tentang RPM. So USTP juga menyediakan kita pada masa hadapan. So kita boleh balik bawa apa yang kita dapat pada hari ini, perkongsian ilmu kita pada hari ini dalam kelas kita. So daripada situ kita dapat menyediakan murid-murid kita ni untuk masa hadapan lah. Itu pendapat saya. Baik, terima kasih Cikgu Nadia. Betul, saya setuju. Kita perlu sediakan murid-murid kita untuk berhadapan dengan realiti pada masa akan datang. Sebab kalau kita nampak sebelum-sebelum ni, school of thought ataupun pembelajaran gaya dahulu, dia lebih menyediakan murid ini untuk peperiksaan. Jadi PPM dan juga RPM yang baru-baru ni, kita nampak kita dah mula menukarkan daripada exam oriented kepada life oriented. Betul. Kita lebih kepada Manusiawi. Mementingkan sahsiah. ya, mementingkan pembinaan. Sekarang kita pun lebih terbuka. Pentadbiran Ya. darjah kita pun lebih luas. Betul. Kalau kita nampak dari segi tahap penguasaan yang mana KPM dah gariskan, TP1 sampai TP6, kita dah tak pandang ke pencapaian peperiksaan markah semata-mata, tapi bagaimana kita akan menilai dia secara menyeluruh. Dan perkara-perkara ini walaupun mungkin ada ibu bapa yang tak nampak lagi kepentingan dia, tapi dia sangat penting sebenarnya untuk pembinaan karakter pada masa akan datang. Betul. Okay. Jadi saya bawa kepada soalan ke-8 kepada Cikgu Vinos. Saya. Cikgu San. Okey. Semula. Jadi seterusnya soalan ke-8 saya akan bawa kepada Cikgu San berkaitan dengan harapan kita lah. Kita dah bincang secara lumat, secara mendalam bagaimana kita punya perancangan pendidikan kita. Dan Cikgu San, berdasarkan pengalaman cikgu lah, okay, apakah bentuk murid yang diharapkan dapat dilahirkan sepanjang pelaksanaan RPM ini, dan apakah bentuk murid yang akan dilahirkan pada tahun 2035 hasil daripada pelaksanaan RPM ni, cikgu? Okey, murid yang diharapkan menjelang tahun 2035 hasil pelaksanaan RPM ialah murid yang seimbang dari segi interak, emosi dan sahsiah. Murid bukan sahaja cemerlang dalam akademik, tetapi juga mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi dan mampu menyelesaikan masalah, berdaya tahan serta boleh menyesuaikan diri dalam dunia yang sentiasa berubah ini. Okey.
itulah harapan daripada Cikgu San. Bagaimana dia melihat pada tahun 2035 murid yang bagaimana ni yang dilahirkan daripada RPM ini. Seterusnya soalan terakhir. Soalan ini saya nak berserahkan kepada Cikgu Vinod kita. Mesej sebagai penutup lah, sebagai penutup segmen ini, apakah mesej cikgu kepada seluruh warga pendidik dalam mendepani perubahan yang dibawa dalam rancangan pendidikan Malaysia ini, cikgu? Okey, mesej saya ialah yang paling utama yang saya nak bagi tahu kepada para pendidik, khususnya guru-guru yang baru ni adalah kita persiapkan diri kita. Kita perlu mempersiapkan diri kita untuk mendepani pelbagai cabaran dalam dunia pendidikan. Terutama sekali pada zaman sekarang, sistem pendidikan lebih menekankan penggunaan digital, teknologi dalam proses pengajaran kita. Jadi, apa yang saya nak bagi tahu adalah kita sebagai tenaga pendidik, kita perlu memperlengkapkan diri kita dengan kemahiran-kemahiran digital yang ada. Dan sekarang ini Kementerian Pendidikan sendiri telah banyak melaksanakan pelbagai program. Semuanya percuma. Kalau kita tengok platform Delima, Delima menawarkan banyak aplikasi-aplikasi platform pembelajaran kepada para guru dan juga murid, anak murid kita, untuk kita menggunakan semua aplikasi ini secara percuma dan tiada bayaran pun dikenakan. Dan yang terbaru adalah daripada Google sendiri, di mana Google menawarkan 3 jenis kursus yang ditawarkan secara percuma kepada para guru. Begitu juga dengan Microsoft dan juga aplikasi-aplikasi yang lain. Dan yang paling terkini adalah kesemua aplikasi ini mula menggunakan teknologi AI, kecerdasan buatan. Sebab dengan bantuan AI, kita sebagai guru ni dapat menggunakan, kita dapat utilize banyak ilmu-ilmu yang penting ni. Banyak membantu kita dalam, bukan saja dalam proses PDPC, tetapi juga dalam kerjaya kita sebagai tenaga guru. Itu. Kita lah kan, ambil peluang tu macam mana. Itu yang dirumuskanlah. Jadi sebagai guru, kita perlu melengkapi diri kita dengan semua ilmu-ilmu yang baru berkaitan dengan dunia digital. Sebab itulah Kementerian Pendidikan telah memperkenalkan dasar pendidikan digital. Sebelum ni DPD, dasar pendidikan digital, di mana dasar ini perlulah ataupun bagi saya wajiblah kepada semua golongan pendidik untuk kita membawa pembaruan, transform dalam pendidikan. Itulah kita tagline-kan sebagai reformasi pendidikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Cikgu Vinod atas mesej dan gesaan untuk kita semua belajar. Juga cikgu-cikgu ni juga perlu melebarkan sayapnya untuk explore ataupun tengok juga bahagian-bahagian digital ni. Kita tidak boleh terlalu selesa dengan kaedah-kaedah yang kita sudah biasa. Kita perlu untuk keluar daripada zon keselesaan. Betul. Dan pergi mencari sesuatu yang baru. Mana tahu benda-benda baru ini dapat meningkatkan kualiti pembelajaran kita, kualiti kehidupan kita suatu hari nanti. Okey. Baik, saya kira itu sahaja untuk hari ini. Dan dari segi tajuk yang kita bincangkan pada hari ini mengenai rancangan pendidikan Malaysia. Dan sebagai pengakhiran, satu kata-kata daripada saya untuk tinggalkan kepada semua, iaitu rancangan ataupun pendidikan yang kita bawa pada hari ini, kita tak boleh lihat dia seberapa pantas dia boleh dilaksanakan, tetapi bagaimana rancangan ini dapat mengubah kita punya cara kita melihat pendidikan itu sendiri. Sebab kita tak nak terkongkong dengan cara lihat pendidikan yang lama. Kita perlu explore cara-cara pendidikan yang baru, yang mana yang telah pun digariskan dalam RPM yang baru ini. Jadi sekian itu daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.